Allah akan menghantar pemimpin-pemimpin yang zalim untuk memerintah kalian. Ta'dibun minallah, satu pengajaran dan didikan daripada Allah. Setiap ibadat yang mampu kita buat diberikan ganjaran yang besar oleh Allah SWT. Sebab susah untuk melakukan ibadat pada zaman ini, susah untuk melakukan kebaikan pada zaman kecelaruan ni. Nabi beritahu, wahai muhajirin, ada 5 bala seandainya umat aku buat pada waktu tu 5 benda, Allah akan turunkan bala yang segera. Semoga kamu semua tak sempat zaman tu. Kemudian Nabi pun sebut perkara-perkara itu ialah tidak tampak perzinaan pada satu kaum sehingga mereka berani berterus terang melakukannya. Maksudnya dosa zina zaman tu kamu akan tengok orang buat terang-terangan. Orang tak malu untuk sembang dan bagi tahu semalam dia berzina, minggu lepas dia berzina, beberapa tahun yang lepas dia berzina, dan dia boleh cerita. Inilah zamannya. Saya berani cakap, apabila maksiat zina sudah tidak lagi malu untuk disimpan. Boleh sembang dalam Facebook, boleh sembang. Orang boleh sembang dalam WhatsApp, orang boleh sembang dengan siapa dia tidur, dengan siapa dia tidur. Sama-sama anak remaja. Ketika mana kalian melihat maksiat zina tidak lagi takut untuk disimpan, perbuatan zina, maksiat zina disembang terang-terangan, Nabi kata sama-sama masing-masing. Bukan anak remaja, saya sebut tak sat contoh, bukan anak remaja saja, yang berkahwin, yang ada anak, hak suami ada anak dah, hak perempuan tu ada anak dah, hak laki pun ada anak dah, hak suami, hak laki tu suami orang, yang perempuan tu isteri orang, zina. Ini ada mesej Nabi sebut, sehingga mereka berani berterus terang melakukannya. Nabi kita tengok zaman tu, zaman yang cukup bahaya. Orang berani berterus terang, berani sembang, berani mengaku. Zaman ni tak? Zaman ni semua orang perasan. Dia boleh dengar daripada telinga kawan dia. Saya sini cerita. Dan sembang tu bukan untuk insaf. Sembang nak bagi tahu sebab isi masa kosong je sembang. Aku kena dah dengan perempuan cerita tu. Aku terai dah dengan perempuan tu. Nabi sebut ketika mereka berani berterus terang, melainkan akan berjangkit di kalangan mereka wabak penyakit menular. Dia tulis ta'un. Dan mereka akan ditimpa penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat yang terdahulu. Dan sifat penyakit itu ialah penyakit itu tidak pernah ditimpakan dan didatangkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu. Apa dia? Penyakit AIDS, HIV. Dan orang tak segan silu untuk memperjuangkan seks bebas. Inilah hadis ni lah tuan-tuan. Hatta yu'linu biha, sehinggalah mereka berani untuk menyebutkan di khalayak ramai berterus terang. Perjuangkan seks bebas, perjuangkan hak LGBT, termasuk dalam bala yang disebutkan oleh Rasulullah sebut, Rasulullah berdoa kat sahabat, moga-moga hampa tak sempatlah zaman tu, zaman yang dahsyat. Cuma kita boleh beritahu, ya Rasulullah, kami telah berada pada zaman itu. Nas'alullah as-salamah. 1. Nombor 2, dan tiada mereka mengurangkan sukatan, iaitu ukuran dan timbangan. Bila umat Nabi Muhammad buat penipuan ni, mengurangkan sukatan, ukuran, timbangan ni, apa akan turun bala yang segera akan turun, yang akan dirasakan oleh kesemua umat Nabi Muhammad. Mereka akan diuji dengan kemarau panjang dan kesulitan mencari rezeki, dan kezaliman dari kalangan pemimpin mereka. Hak mana yang Allah hantar? Hak nombor 2 ni berlaku tak? Berlaku. Kata para ulama, apa maksud mengurangkan sukatan? Iaitu berlaku banyak penipuan dalam urusan jual beli. Ambil barang dapat tak elok, ambil perkhidmatan tak dapat pun perkhidmatan tu. Semua urusan, daripada kontrak nak bina bangunan apa semua ni, sampailah kepada membeli garam, hak paling sikit sekali. Tetap nak ada penipuan juga. Tetap kena penipuan. Hak nu tipu, di sini tipu, sudut tu tipu, sudut ni tipu. Itulah tuan-tuan.
mengurang timbangan ni bukan hak kita pergi beli cabai tu saja, bukan pergi beli ikan lepas tu orang kurang tu. Hak tu pun memang berlaku dah. Nabi sebut perkara kedua itu, sekiranya berlaku banyak penipuan dalam urusan jual beli, dalam urusan sukatan, dalam urusan perkhidmatan, kamu tengok di keliling banyak, waktu tu akan turun azab yang segera, iaitu satu, kemarau. Yang kedua, susah cari rezeki, tak berkat, tak cukup. Yang ketiga, kezaliman dari kalangan pemimpin. Allah akan menghantar pemimpin-pemimpin yang zalim untuk memerintah kalian. Ta'dibun minallah, satu pengajaran dan didikan daripada Allah. Kata para ulama, jawrus sultan ta'dibun minallah, kejahatan pemimpin sengaja Allah Ta'ala hantar untuk mendidik kalian, kerana di kalangan kalian ada kelompok-kelompok yang ramai melakukan maksiat A, maksiat B, maksiat C. 3, dan tiada menahan mereka akan zakat harta benda kecuali ditahan untuk mereka air hujan dari langit. Jikalau tidak ada binatang yang juga hidup di atas permukaan bumi ini, tentunya mereka tidak akan diberi hujan. Mereka ni manusia, kita semua umat Nabi Muhammad yang hidup pada zaman berlakunya maksiat yang ketiga ni, iaitu umat Islam tidak mengeluarkan zakat. Umat Islam tidak mengeluarkan zakat. Seandainya kesemua orang kaya dan orang-orang yang cukup syarat untuk keluarkan zakat mengeluarkan zakat, nescaya tak ada orang miskin dalam bumi Malaysia. Baru zakat, baru satu sumber saja, zakat saja. Hak susah-susah ni boleh dapat, semua boleh dapat. Duit bulanan boleh dapat, perkhidmatan sekian-sekian khidmat. Maka berlaku tak suasana ni? Suasana orang tak keluar zakat ni berlaku. Sekarang ni kenapa ramai juga yang tak keluar zakat tapi turun juga hujan? Nabi sebut laulal bahaimu rutta wal atfalu rudda wasyuyukhu rukka. Kalaulah bukan kerana Allah ihsan kepada melihat binatang-binatang yang nak minum, orang-orang tua yang rokok kepada Allah, ramai orang tua yang rokok, dan juga anak-anak kecil yang masih menyusu, kalaulah bukan kerana ihsan kepada 3 golongan ini, kata Rasulullah, nescaya apabila ramai di kalangan kamu yang tak keluarkan zakat, Allah akan terus menghalang air hujan untuk diturunkan. Nombor 4, dan tiada mereka menyalahi janji-janji Allah. Mereka menyalahi, tidak menunaikan janji-janji Allah dan Rasulnya. Ini maksiat yang keempat. Apabila ramai di kalangan umat Nabi Muhammad yang mengingkari perjanjian dengan Allah dan Rasul. Apa dia perjanjian dengan Allah dan Rasul? Ini harian ni lah, yang harian kita ni, buat apa yang Allah suruh, yang Nabi suruh, tinggal apa yang Allah dan Nabi larang. Yang itulah ramai tak zaman ni yang buat yang apa yang Allah dan Nabi larang, ramai. Yang dilarang itu yang dilakukan, yang disuruh ditinggalkan. Maka Allah akan turunkan azab. Apa dia azab dia? Apa bala dia? Setiap maksiat tak sama, dia punya bala dia tak sama. Nombor 4, Allah menurunkan ke atas mereka musuh. Allah hantar mai satu musuh. Setiap negara tak sama. Di Malaysia Allah hantar mai satu kaum, dia buat macam ni. Di Saudi Allah hantar pergi satu kaum macam ni. Di Mesir Allah hantar pergi satu kaum, dia buat macam ni. Tapi kesemuanya musuh itu akan merampas sebahagian dari apa yang ada di tangan orang Islam. Sikit-sikit Allah Ta'ala ambil. Melalui siapa? Melalui musuh-musuh kita. Itu cara Allah mendidik. Ramai yang tak berpegang dengan syariat Allah, ramai yang tak buat tuntutan Allah, ramai yang langgar larangan Allah. Dia punya bala dia, aku hantar pergi ke hampa satu musuh, sama ada Islam sendiri ataupun bukan Islam, dia tarik apa yang ada di tangan kamu. Luah tu, macam-macam boleh jadi. Tak nampak kan? Satu hilang, satu Allah tarik, dua Allah tarik. Benda hak di tangan kita, nikmat, kelebihan, keistimewaan kita, apa sahaja. Nombor 5,
Dan apabila pemimpin mereka, pemimpin orang Islam, tidak melaksanakan hukum Allah yang terkandung di dalam Al-Quran dan tidak mahu menjadikan hukum Allah sebagai pilihan. Pilihan ni bukan tentang kita ambil undang-undang dalam Quran tu buat pilihan, nak buat ni kau nak buat ni, bukan tu. Pemimpin orang Islam tak ambil, tidak memilih hukum Allah dalam Quran dan menjadikan sebagai perlembagaan. Dia tidak dipraktikkan, tidak ambil untuk dilaksanakan, maksud saya. Apabila pemimpin-pemimpin orang Islam, kata Rasulullah, tidak menjadikan hukum-hukum Al-Quran untuk dilaksanakan, maka Allah Ta'ala turun ni. Maka di waktu itu Allah akan menjadikan bencana di kalangan mereka sendiri. Sebab apa? Sebab meninggalkan hukum Allah yang ada dalam Al-Quran. Bukan banyak pun. Hukum-hukum yang ada dalam Quran itu tak sampai 10 pun. Yang mencuri dipotong, yang minum arak disebat, yang berzina direjam atau disebat, yang qazaf dibuat apa, yang tu saja. Yang tak sampai 10, itu saja yang diminta oleh Allah untuk menguji mereka-mereka yang Allah sendiri angkat untuk menjadi pemerintah. Tu'til mulka man tasha. Dialah Allah yang mendatangkan kerajaan kepada orang yang Allah pilih. Allah yang bagi kat dia kerajaan dan kekuasaan. Maka Allah nak uji. Aku nak wajibkan kepada kamu, dalam Quran yang kamu tengok berapa ribu ayat, tak sampai 10 pun hukum-hukum yang ada dalam tu yang aku minta dan wajibkan, wajib untuk dijadikan sebagai, untuk dilaksanakan. Kita orang biasa kan, yang tak ada kuasa untuk mengatakan ya ataupun tidak, maka kita menyatakan kepada Allah tak setuju kita dengan tindakan yang diambil oleh kerajaan, yang diambil oleh pemerintah, kerana mereka tidak melaksanakan hukum Allah tersebut. Kita nyatakan tak setuju. Lepas tu hak lain ditanggung oleh mereka yang berkuasa lah. Sebab tu Sayyidina Umar, waktu dia jadi pemerintah, Amirul Mukminin, presiden umat Islam, Sayyidina Umar pernah berkhutbah. Dalam satu minggu dia sebut, wa inni akhafu, dan aku sangat takut, in tala bin nasi zamanun, nanti dah lama-lama, nanti orang Islam dah lama, semakin lama bertambah, ayyaqulu, mereka akan sebut satu hari nanti, la najidur rajma fi kitabillah, kami tak pernah baca pun hukum undang-undang rejam dalam kitab Allah. Kami tak pernah jumpa pun hukum undang-undang rejam dalam kitab Allah. Contoh Sayyidina Umar buat. Satu hari Sayyidina Umar kata, aku takut akan keluar umat Nabi Muhammad yang sebut tak ada undang-undang dalam Quran, mana ada undang-undang rejam, potong, sebat dan sebagainya ni, tak ada. Maka mereka menjadi sesat kerana meninggalkan satu kefarduan yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang itulah yang berlaku pada zaman kita hari ni, malam ni, bahawa undang-undang Allah itu tidak dikeluarkan daripada Quran untuk diamalkan dan dilaksanakan. Tak ada. Pemerintah kita tidak lakukan perkara tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.